tarik ke bawah macam tu. Jangan kuat-kuat putus nanti susah. Okay, nice. And then lekat, tekan sebelah dulu. Okay, nice. Okay, and dia buat sebelah lagi guys. Sama je proses dia. Slow and steady. Nice. Buat kerja sebelah tangan. Okay, yang ni pun sama. Okay, nice. Dan tekan je. Okay, nice. Nice lah. Bau aman macam ni. Aman, tenang. Okay, nice. Dia keluar sikit tapi ni. Tak apa, tekan je. Okay. Just nice. Nampak tu kemas. Okay. So, ini adalah tank extender. Daripada kontroversi jadi terlalu smart untuk abang kongsi dekat korang guys. So apa pendapat korang? Cuba tulis di ruang komen. Ngam ke tak ngam tank extender daripada Benda 60 Bob 250 ni guys. So apa pendapat korang? Share sikit.